Tiba-tiba mai seorang hamba Allah bernama Ambiga. Bila tang kena kat dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Minggu ni kecoh tentang isu pembinaan rumah ibadah ataupun dalam kes ni kuil dibina secara haram. Maksudnya kuil dibina di atas tanah orang lain. Mengikut fakta yang dilaporkan, tanah ini dimiliki oleh Allahyarham pengasas Jekyll. Dan pengasas Jekyll lebih 10 tahun yang lalu berhasrat untuk membina masjid di atas tanah ini untuk kegunaan orang ramai. Namun demikian, dalam tempoh 10 tahun ini, perundingan demi perundingan dilakukan namun gagal dibina masjid kerana kewujudan kuil tersebut. Dan guys, isu ni dia bukan isu 3R. Dia bukan isu royalty ataupun isu raja, isu istana. Dia bukan isu religious, isu agama. Bukan juga isu rasis, isu perkauman. Tetapi ini adalah isu kedaulatan undang-undang. Ini adalah isu the rule of law. Apa kata undang-undang dalam isu ini? Malaysia, kita mengamalkan torrent system. Maksud torrent system ni nak bahasa mudahnya, registration is everything. Pendaftaran adalah segalanya tentang pemilikan tanah tersebut. Dalam Seksyen 89 National Land Code menyatakan bahawa secara asasnya the land registry accurately reflects all vital details of the landowner. Maksudnya pendaftaran di dalam pejabat tanah secara asas, secara penting, secara detail, secara menyeluruh menyatakan siapakah pemilik tanah tersebut. Dalam isu ni, terang-terang di dalam registration mengatakan bahawa pemilik tanah itu adalah pengasas Jekyll, bukan sesiapa yang membina kuil tersebut. Dan dalam Seksyen 340 National Land Code menyebut tentang indivisibility of title. Bahasa mudahnya, mereka yang gagal menunjukkan nama dia ada dalam pendaftaran, dia tidak ada hak langsung untuk lakukan apa-apa ke atas tanah tersebut, apatah lagi nak klaim sebagai pemilik tanah itu, apatah lagi nak membina rumah ibadah. Dan bukan rumah ibadah je, rumah, bangunan, kedai, hatta masjid, gereja pun tak boleh dibina atas tanah yang haram. Sebab tu sekali lagi, ini bukan isu 3R. Ini adalah isu the rule of law. Dan isu ni bukan isu baru tau. Pada tahun 2020, di Kedah, media pernah melaporkan daripada 523 kuil yang dibina, hanya 25 kuil sahaja yang dibina di atas tanah yang sah. Malah komen kat bawah ni daripada rakan-rakan berbangsa India juga. Kata Dinesh Narendra Subramaniam, dia kata, if built illegally, just demolish it. There are so many grand and beautiful temples around all major cities in Malaysia. Just go pray there, no need to create unnecessary drama. Dan di Kuala Lumpur, menurut Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Santara Kumar, dia mengatakan ada 115 kuil dan tokong dibina secara tidak sah. Once again, ini bukan isu perkauman, ini bukan isu agama, ini bukan isu istana. Ini adalah isu kedaulatan undang-undang. Dan saya sendiri pun pernahlah ada sedikit pengalaman membantu rakan-rakan untuk membina masjid. Uish, bukan main susah pelbagai kerenah birokrasi dan undang-undang untuk membina masjid. Namun demikian, di atas nama sabar dan juga nak mendapat redha Allah serta menurut perintah ulil amri ataupun pihak kerajaan, kita ikut. Dan kita nak masjid yang mulia itu, tempat ibadah yang mulia itu dibina di atas jalan yang benar dengan cara yang betul, bukan cara yang melanggari undang-undang. Malah rakan-rakan yang beragama Kristian dan agama-agama lain pun, mereka tidak terkecuali daripada undang-undang ini, iaitu nak bina rumah ibadah mesti secara sah, bukan di atas tanah orang lain. Tiba-tiba mai seorang hamba Allah bernama Ambiga. Bila tang kena kat dia, uish, jangan bawa ke mahkamah untuk menjaga keharmonian masyarakat. Bukankah dulu awak ni champion dalam bab rule of law? Ingat, di dalam undang-undang menyebut, ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse.